Tidakkah nyawa seorang Israel jauh lebih bermakna daripada nyawa seorang bayi, wanita, anak-anak yang kejam dibunuh di Palestin? Rakyat Palestin sedang hidup di dalam penjara terbesar di dunia. Kebebasan harian disekat, dihalau dan diusir daripada tanah dan rumah milik mereka. Mereka setiap hari tidur dalam ketakutan. Pada bila-bila masa, pagi dan malam boleh dibedil oleh bom. The occupiers boleh ketuk, hentam pintu, usir mereka daripada rumah yang baru dibina. Mereka sedang hidup dalam ketakutan 24 jam, 7 kali seminggu selama berdekad-dekad lamanya. Apabila pihak dunia hanya menggunakan selective outrage, kemarahan yang selektif apabila ada mangsa dan rakyat yang tidak bersalah dibunuh, tetapi mereka menutup mata, memekakkan telinga. Laporan Amnesty International sendiri yang menunjukkan bahawa kekejaman Israel ini direkodkan sebagai war crimes, jenayah besar peringkat antarabangsa. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, turut merujuk to the International Criminal Court kerana pembunuhan yang kejam, pengambil alihan tanah secara paksaan, usiran besar-besaran. Apabila pemimpin dunia di persada dunia katakan Israel has the right to self-defense, di manakah mereka apabila rakyat Palestin dibunuh secara kejam? Mana hak Palestin untuk membela dan mempertahankan nasib mereka? Kita tidak boleh ada selective outrage. Kalau di Ukraine, negara besar dunia, Eropah, Amerika Syarikat, UK dan yang lain cepat bertindak, berikan bantuan, berikan pembelaan. Mereka kata we need to fight the occupiers kerana Rusia ambil alih tanah secara paksa. Tetapi di dalam Palestina Israel pula, apabila the occupiers datang mengusir, membunuh dengan kejam, secara tiba-tiba mereka buta, pekak dan bisu. Sebab itu Malaysia perlu tegas dalam bab ini. Walaupun kita ada hubungan yang baik dengan negara-negara ini, but we should not compromise. Saya ada satu cadangan. Malaysia ada peranan untuk dimainkan. Kita patut memanggil sidangan OIC secepat mungkin dan keluarkan satu kenyataan bersama dengan negara OIC to condemn unequivocally mass murder of Palestinians, bukan saja pada masa ini tetapi berdekad-dekadnya lepas. Dan yang kedua adalah untuk menubuhkan humanitarian corridor supaya saluran-saluran bantuan asas dapat disalurkan sebaik mungkin. Kerana Tuan Yang di-Pertua, sambil kita selesa di dalam dewan ini, negara Israel telah pun memutuskan electricity, air, sumber asas kepada rakyat Palestin yang tidak bersalah langsung. Walhal kalau di Ukraine, walaupun ada ura-ura Russia memutuskan electricity, terus dipanggil this is the biggest war crime, jahat, kejam. Tetapi apabila negara Israel memutuskan electricity, air, asas untuk orang hidup, hospital dibedil, satu bangunan dihancurkan, masjid yang dibina oleh Malaysia hancur, dilenyapkan begitu saja. Tapi tak ada pun mereka kata this is a war crime.